Guys, korang tahu tak ada lebih 20,000 game dalam game Steam M8 version 2025 ni yang korang boleh main. Jom kita tengok game apa yang ada. Dalam konsol PS1 korang boleh cuba game Winning Eleven ni. Game ni memang menjadi kegilaan ramai. Ramai dah tanya saya game Winning Eleven. Antara game adventure yang menarik adalah game Ninja Turtle dan juga game Tekken yang boleh main 2 orang. Yang ni memang best. Memang top punya game dalam game fighting. And then korang boleh cuba juga game Final Fight yang ada dalam konsol UFC. Dan bukan tu saja guys, korang juga boleh cuba 18 jenis konsol yang ada dalam game Steam M8. Dan dalam 18 konsol ni adalah terdiri daripada 20,000 game yang korang boleh tengok dekat sini. So bila anda beli game Steam M8 2025 ni, apa yang ada dalam kotak? Jom kita tengok. Korang akan dapat 2 biji joystick, 1 user manual, ada HDMI adapter, ada USB cable untuk power source, dapat USB dongle, ini untuk joystick punya connection, dan disertakan dengan memory card yang berkapasiti 64GB, which is ada gain 20,000 dalam ni. So cara nak pasang dia mudah je. Korang just sambungkan adapter dekat HDMI ni. HDMI ni korang boleh cocok belakang TV, and then korang sambungkan power source USB ni. USB ni korang boleh cocok belakang TV juga, and korang tukar je channel dekat TV, korang boleh main macam biasa. Game Steam M8 ni yang version 2025 punya, kalau korang nak cuba game dalam ni, korang boleh tekan je link dekat bawah. And kalau korang nak tahu game apa lagi yang ada dalam game Steam M8 ni, korang boleh komen kat bawah game apa yang korang nak saya cuba.